7 teras dalam RAPM ni, dan kita lihat teras yang keempat itu adalah meningkatkan prasarana dan juga pendidikan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Masyarakat Pakasa Pendidikan, salam pada Nur Cemerlang, #indahnya berilmu mengalir kepada semua penonton Nuance TV. Saya, Nur Akmal binti Haiza atau dikenali sebagai Akmal, akan mengendalikan podcast TV PSS SK Bukit Baru. Hari ini kami sangat bertuah kerana bersama seorang tokoh pendidikan yang cukup dekat di hati, iaitu Puan Hajah Wan Salmah binti Wan Hamad, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Nerus. Terima kasih Puan Hajah kerana sudi bersama kami hari ini. Sama-sama. Puan Hajah, kita tahu dunia pendidikan sekarang semakin bergerak dengan seiring waktu. Jadi, soalan pertama kami, apakah kepentingan pendidikan digital kepada sekolah? Okey. Sebelum tu cikgu jawab dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak anda Akmal. Tahniah dulu nak ucap kepada Akmal kerana telah dilantiklah sebagai pelajar untuk menguruskan temu bual ini. Jadi tahniah, cikgu tengok Akmal cukup berani dan confident. Alhamdulillah. Okey, soalan tadi berkenaan dengan kepentingan pendidikan digital di sekolah. Okey, sebenarnya dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah dilancarkan, diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 20 Januari yang lalu, telah terdapat ada 7 teras dalam RAPM ni, dan kita lihat teras yang keempat itu adalah meningkatkan prasarana dan juga pendidikan digital. So pada pandangan cikgu lah, kepentingan kepada pendidikan digital di sekolah ini adalah yang pertama kepada guru. Guru perlu menguasai pendidikan digital kerana melalui pendidikan digital ini guru akan aplikasi digital tu dalam PDPC, dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas. Itu sangat penting. Bagi guru juga, melalui pendidikan digital ini, guru boleh akses bahan-bahan yang sesuai. Sebagai contoh, bila PDP itu berlaku, guru mendapat bahan ilmu tu yang terkini. Boleh akses melalui pendidikan digital school. Selain daripada itu, pendidikan digital ni penting kepada pelajar kerana pelajar ni terlihat persaingan sekarang ni cukup kuat, cukup tinggi. Jadi pelajar perlu menguasai pendidikan digital. Melalui digital school ni, pelajar boleh menggunakan aplikasi-aplikasi terkini untuk menambah ilmu. Kalau nak belajar suatu mata pelajaran tu, pelajar boleh akses terlebih dahulu melalui macam contoh tadi AI, kita ada Google Classroom dan sebagainya lah yang boleh diaplikasikan dalam pembelajaran. Selain daripada itu juga, kita lihat pendidikan digital ni dia memberi satu ruang kepada pendidikan abad ke-21. Bukan lagi berkisar kepada guru mengajar dan murid mendengar. Bila pendidikan PAK abad ke-21 ni, kita nak melahirkan murid-murid yang berfikiran kreatif, berinovasi, murid yang berani memberi pandangan dan pendapat. Jadi murid boleh, orang kata, bila dalam menggunakan digital ni, murid boleh tambah ataupun boleh menggunakan pendidikan abad 21 tu daripada kepada pedagogi lama. Dulu guru mengajar menggunakan guru mengajar di depan, guru bertanya dengan murid, baru murid ada respon. Kita tak nak dah. Kita nak pendidikan PAK abad 21 ni murid aktif. Guru memberi bimbingan, tapi murid yang memberi pendapat, murid kreatif,
murid berani memberi pandangan dan sebagainya. Dan kepada pendidikan digital ni, kepada warga sekolah, utamanya pemimpin sekolah dan juga guru-guru dan juga warga sekolah termasuk AKP dan sebagainya sangat penting. Sekarang ni semua kita menggunakan pendidikan digital. Contohnya kita nak rekod kehadiran. Rekod kehadiran lebih mudah menggunakan digital. Kita nak buat penilaian dalam PBD menggunakan digital. Guru nak buat RPH juga menggunakan digital. Guru besar nak menilai prestasi guru-guru pun digital. AKP kita, kerani contohnya, menguruskan keuangan. Kalau mereka mahir dalam pendidikan digital, sebenarnya kerja tu lebih mudah. Guru besar nak menyampaikan maklumat kepada warga sekolah lebih mudah melalui digital. So banyak begitu banyak kepentingan pendidikan digital ni kepada warga sekolah. Menarik perkongsian itu, Puan. Sebagai soalan terakhir kami, apakah pesanan Puan kepada warga sekolah? Okey, pesanan kepada warga sekolah berkaitan dengan digital. Digital. Okey, pesananlah terutamanya kepada pemimpin dulu. Pemimpin sekolah di kalangan SLT. Guru besar, penolong kanan, barisan kepimpinan sekolah ni kena menguasai pendidikan digital. Kita jangan lagi takut. Bila dengar digital ni kita takut. Jadi sebagai pemimpin sekolah, kita dulu kena mahir. Kemudian untuk guru sangat penting. Sebab sebagaimana yang cikgu sebut tadi, kan, penting tu kerana melalui pendidikan digital ni guru boleh mengaplikasikan pelbagai bahan untuk proses PDP kepada murid. Kepada warga sekolah yang lain, kepada ibu bapa contohnya. Kepada ibu bapa juga sangat penting. Kalau tiada kesedaran di kalangan ibu bapa tentang pentingnya pendidikan digital, sukar untuk mereka memberi sokongan kepada murid ni apabila murid balik ke rumah. Murid belajar digital, seronok datang ke sekolah kerana dah berlaku pendidikan digital di sekolah, tetapi bila balik di rumah tidak ada sokongan daripada pihak ibu bapa, murid akan, orang kata, terkuburlah minat tu. So sebagai ibu bapa, perlu juga ibu bapa diberi pendedahan kepada pendidikan digital supaya bila murid balik ke rumah, mereka boleh teruskan menyokong anak-anak di rumah. Selain daripada itu, ibu bapa juga perlu tahu apa kebaikan dan kelemahan digital. Kita tak nak bila murid kita exploit di sekolah, balik di rumah kita tak tahu apa murid kita lakukan dengan menggunakan digital. Sebagai contoh, kita tak naklah pelajar-pelajar kita, murid kita menggunakan digital ni sebagai satu perkara-perkara yang negatif. Kita nak elakkan. Jadi peranan ibu bapa juga di rumah tu sangat penting untuk kawalan saja. Terima kasih banyak Puan Hajah atas perkongsian sangat bermakna itu. Semoga segala pesanan menjadi pembakar buat seluruh warga SK Bukit Wan. Teruskan bersama kami di Bimas TV kerana sekolah kita cerita kita. #indahnya berilmu mengalir. Assalamualaikum dan jumpa lagi.